Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Humaira binti Rizwan. Hari ini saya akan mengkongsikan cerita tentang Mr. Midnight, kisah Malam Burger Berhantu. Bilangan pesara ini ialah 138. Pengarang pada buku ini ialah James Lee. Diterjemahkan oleh Syajaratul Halim. Penerbit pada buku ini ialah MH Publishing. Watak dalam cerita ini ialah Dina, Harry, Rajesh dan Stephanie. Buku ini menceritakan tentang burger hijau daripada planet air. Alice dan kawan-kawannya dapat melarikan diri dari malam burger berhantu. Mereka tidak percaya apa yang Dina cakap dan tertawa kerana yang diceritakan oleh Dina. Pada hari itu, mereka pergi ke restoran dan mereka melihat makhluk yang berwarna hijau dan mereka pun meminta maaf kepada Dina atas perbuatannya. Pengajaran pada buku ini ialah kita perlu berani dan tidak percaya kepada makhluk. Sekian, terima kasih.